Anak-anak. Ini pun karya pakcik. Ini karya anak-anak pula. Collab mah. Dia ada collab dengan anak-anak itu. Dan dia bantu lah sama anak-anak pun buat sendiri juga dia pun. Hai, Assalamualaikum semua. Kita kembali lagi di episod yang ke-9. Jangan lari. This is me. Itu video rambut baru. Ni video rambut baru juga. Rambut saya pendek sikit kali ni, sebab saya nak convo 16 bulan 5 ni. Jadi itulah, kita kena ikut peraturan kan. So saya potong pendek. Hari ni kita ada special activity sikit. Kita akan pergi buat dokumentari sikit tentang seorang pakcik lukisan ni. Saya dah tengok dia lama dah sebenarnya kat social media ni. Dia selalu buat live kat TikTok. And then saya nampak kehidupan dia sangat menarik. And then terdetik lah dekat saya untuk tanya dia, pakcik duduk kat area mana? Rupanya lah dia duduk dekat je dengan saya. 1 jam perjalanan je. Jadi saya putuskan untuk pergi buat sedikit dokumentasi tentang kisah hidup dia, sebab kami berkongsi passion dan bahasa yang sama, iaitu bahasa seni. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok video ini. Kita ada lagi 10 minit sebelum kita sampai ke destinasi. Come on pakcik, please angkat pakcik. Kami tak tahu pakcik kat mana ni. Okay, nampaknya saya kena pergi tanya orang sekeliling lah. Kena pergi tanya orang kat luar asal. Aduh, susah betul nak cari pakcik ni. Saya cari sampai jumpa pakcik. Tunggu ya. Okey, kita dah jumpa. So, tadi abang tu cakap dekat lorong ni, ambil kiri ada sebiji di rumah dia. Pakcik, I'm coming for you, pakcik. Let's go. Sebenarnya tak payah nak kereta pun, jalan kaki sebab lorong dia amat kecil. Nak masuk sebiji kereta pun tak muat. Motor muat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya pakcik, saya cari pakcik lah daripada tadi. Pakcik memang tak kenal saya pun, saya je kenal pakcik. Assalamualaikum. Daripada mana pakcik? Pakcik daripada luar ke? Ya, saya ada ni ya. Solat je? Boleh lah, kita pergi solat kat lagi. Pakcik pandai main seruling ke? Boleh lah sikit-sikit. Ni hak lama kata tu ni. Ni. Hak baru buat tu. Lambat pula je lah, tunggu apa-apa tu. Kadang Tok Imam tak mai. Duduk tunggu dulu tu, dia tahu sangat lah. Pergi solat sana. Mana kan experience ni betul tak? Ini dah jalan nak masuk rumah pakcik ni. Ni memang jalan motor ni. Few moments later.
Nama saya Mat Ribi bin Lazim. Nama Mat Ribi Ya, Saya ingatkan macam nickname kau, bukan nickname. nama betul, nama memang dari penangkap menalam itu. Saya memang dari kecil lagi suka melukis. Dan satu peringkat saya tak suka kawan dengan orang, suka duduk seorang-seorang. Saya bukan ada kawan kat kampung ni sampai kelar, ada lah sikit tu lah. Saya suka lukis dulu banyak tu, lukisan dulu penuh, lukisan watercolor macam ni ingat dah beribu keping pak. Bayang daripada tahun 84, 85 tu lah sampai sekarang. Sampai sekarang masih lukis lagi. Wow. So pakcik dulu pakcik cakap pakcik tak suka berkawan. So kalau sekarang ni kita panggil introvert sekarang ni. Dia punya term je introvert sekarang ni. Bukan Ribara lah awak tahu. Dulu kita mana pernah dengar term introvert. Lo ni keluar term tu introvert lah, extrovert lah. Selain daripada melukis, apa yang pakcik buat? Kat kampung, kat bukit tu, buka kebun tanah getah itu, buka dusun gitu lah. Pakcik berkebun jugalah. Berkebun. Pakcik Mat Ribi ni popular kat TikTok sebenarnya. Follower hampir 40,000. Nak dekat follower saya dah. 36. Jadi pakcik boleh cerita sikit macam mana, siapa yang kenalkan TikTok kat pakcik ni sebenarnya? Saya dah buat kat platform lain sebelum ni, Facebook apa semua tu lah, tapi tak boleh pilih. Last sekali anak buah saya ramai. Dia bawa kawan dia tu pelajar bagang komunikasi ni lah, bagang buat ni. Dia yang mula perkenal, mula buat TikTok, buat akaun baru, buat akaun semua lah tu. Dia pun buat semua lengkap, saya tak tahu apa. Teman-teman dah lah dia bagi saya masuk kat sana, saya ikut kat sini lah. Mula-mula tu saya agak main cerita tadi tu, saya shock sikit lah, terkejut sikit. Tak boleh buat. Mereka buat tu memang view naik penuh, beribu-ribu follow. 3 video mereka tu VIP tu, 3 video dia buat. Lah mereka bagi kat saya kontrol sendiri, drop, tak ada apa. View kosong. Dan ambil masa yang lama sampai dekat bertahun juga baru nak grow balik tu, sampailah saya masuk affiliate. Saya boleh buat jualan tu kira dalam setahun lebih lah. Lepas tu dah setahun saya mula boleh buat jualan, boleh menghasilkan pendapatan lah. Lepas tu 1 Januari tu 1/1/26 dia satu main message kat saya, kata saya dikenakan permanent ban. Apa ni lah, ban lah, disekat tu kekal, bukan sekat dikekal tu, permanent kekal selama-lamanya. Oh ya. Kalau apa boleh nampak ni, banyak lukisan pakcik ni, tak terkira. So pakcik rasa secara kasar lah, daripada pakcik start awal buat sampai sekarang, berapa ada? Yang masih dalam simpanan saya ada dalam, kali dengan yang oil semua tu mungkin dalam 600-700 itu kot. Tapi kalau dah dimakan anak-anak mungkin dah 2,000 ataupun 3,000 lebih. Dimakan anak-anak Ya, dimakan anak-anak tu, selungguk-lungguk putih-putih tu saya simpan lagi tu. Tu yang saya duk buat lah, yang tu yang saya tahu vintage tu kan. Tu semua makan anak-anak. Mungkin pakcik boleh tunjuk kat kamera sikit. Ni dimakan anak-anak. Ini pun karya pakcik. Ini karya anak-anak pula. Ini karya pakcik jika collab mah. Kira ada collab dengan anak-anak itu. Dia bantu lah sama anak-anak pun buat sendiri juga dia pun. Bukan tengok kat sini ada bermacam-macam jenis variasi saiz. Ada yang A4. Ini apa? A3. A3, ada A2 sampailah ke A1. Ke AO ni. A1 tak ada. A1 hak tu lah, akrilik tu. Ni saiz apa? Yang ni A2 juga, A2 juga. Oh, A2 juga. Okey, dalam kesemua, yang mana satulah antara favorite pakcik? Yang mana yang ni lah. Yang ni, belakang ni. Saya pun tak tahu. Macam saya nak kembali kepada mod ni memang tak boleh. Saya tunjuk lah. Saya tunjuk. Ada satu lagi saya cuba nak kembali ke zaman mod ni tu. Ni antara gambar favorite pakcik, Mat Ribi Lazim. Ini tahun bila ni? Tak ingat. Ni tahun 99 ni. 99. So lagi tua daripada saya lukisan ni. Ya ke? Lagi tua. Ni saya nak tu, saya cuba nak tiru itu, nak kembalikan mod tu tak boleh. Okey. Tapi hampir sama. So lukisan yang sama. Tapi nak mod tu feeling menarik tak ni. boleh. Boleh tunjuk kat kamera, pakcik berganyan tu, saya berganyan ni. Boleh. So ini adalah lukisan yang sama tapi mood yang berbeza. Sebab zaman tu zaman muda lah, ni zaman tu. Pakcik kira nak cuba nak dapatkan balik macam ni. Tak dapat Tak dapat. Tapi dia style yang berbeza lah. Kualiti yang berbeza. Kualiti berbeza. Tak tahulah mungkin, tapi kalau saya suka yang ni lagi. Memanglah. Dah saya dah lama berpuluh dah tahu teknik-teknik melukis dah, tapi bagi saya mod feeling waktu melukis tu, sebab saya lukis, saya bukan tengok sangat lukisan tu, saya mengikut emosi melukis tu, waktu campur warna tu pakai emosi, bukan saya tengok di mata sangat lah. Yang ni dia punya air dah nampak realistik ni. Nampak realistik. Kalau gambar-gambar ni pakcik dapat idea dari mana sebenarnya? Semuanya imagine, tak ada. Kawan-kawan pelukis Kedah pergi tanya depa, Mat Ribi memang dia tak lukis airplane, dia tak reti. Sebenarnya semua lukisan dia imagine, beratus-beratus, beribu yang dia lukis tu semuanya imagine. Memang imagine. Oh ya? Semua ni imagine ni. Bukannya live, tak ada. Saya ingatkan pakcik duduk depan sebab tak ada. Semua lukis sendiri. Semua lukis imagine tu.
Dia. Kalau hampa tak faham, nak melukis dalam imajinasi ni cukup susah. Sebab kita nak kena tahu shadow dia kat mana. Memanglah. Dia punya, kalau orang biasa tak boleh lah pakcik. Tak tahulah saya. Nak dapat, dia nak lukis sendiri boleh, tapi nak dapatkan quality shadow kat mana tu, itu susah lah. Sebab apa pakcik pilih watercolor? Sebab dia barang dia murah. Warna murah, kertas murah. So kira Betul pakcik guna ni untuk kos jugalah. Kos juga. Pakcik pakai watercolor brand apa? Oh, brand tu. Ini memang berkualiti lah tuan-tuan. Alpha ni. Siapa kata murah? Ya ke? Ini pun beratus juga apa. Apa pandangan orang sekeliling tentang pakcik? Sebab hari tu saya masuk live, pakcik cakap orang kata pakcik orang gila lah. Betul ke? Memang, tapi tengok sini tu. Tak lah semua kan. Mereka kenal. Tapi kan masing-masing orang dah apa. Tapi mereka tak tahu. Saya pun pakcik, kalau saya keluar, orang kata saya ni pelik pakcik. Dia kata dia ni pelik lah. Kita orang seni, kita bukannya pelik. Kita bukan gila, kita unik pakcik. Tak tahulah. Waktu saya belajar kan, kalau budak art ni dengan budak kos lain, memang nampak berbeza. Nampak je budak tu kan, dia kata, budak art ni. Lepas sekali pandang, dia dah tahu dah itu budak art. Maksudnya, kita ada personality kita ni. Dulu saya rambut panjang ni. Tadi macam-macam. Macam Rami Syarif lah dulu. Pakcik nampak rambut saya handsome. Saya baru potong ni rambut ni. Ya ke? Sebelum ni rambut saya kembang bulat pakcik. Ya ke? Tengok dalam tu. Dia kata rambut saya macam dengan helmet. Macam tu lah. Depa tak baik pakcik kata kat saya macam tu. Lepas tu ni lepas saya potong, depa kata macam Astro pula telinga saya. Tak baik betul depa ni pakcik. Tapi saya bagi dia benda-benda tu dah lali dah biar pi dah. Kita pun dah lali dah pakcik no. Ya. Kita anggap benda tu macam lah. gurauan je lah. Ya, gurauan. Saya anggap benda tu gurauan je lah. Saya bercadang saya nak beli yang saiz A4 ni dalam beberapa keping lah. 4 ni. Okey. Antara 4 ni saya kena buat pilihan. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Ini satu. Simpan. Okey. Ini menarik tak? Dan ini ya yang kedua. Simpan. Okey, saya rasa saya nak dua tu lah pakcik. Ini kalau saya bailat satu-satu tak habis pakcik. Tunggu maghrib baru habis ni. Itu ada lagi. Di atas dah banyak ni lagi warna. Okey, kalau hampa berminat nak tengok depan-depan boleh pakcik? Boleh. Okey, kalau hampa berminat nak tengok depan, hampa boleh roger pakcik lukisan, okey? Macam saya sekarang ni. Saya datang ni sebab saya roger pakcik ni lah. Hampa boleh tengok berbagai-bagai, beratus-ratus jenis karya kat sini. Memang rambang mata. Siapa yang sukakan seni, hampa akan suka benda ni. Jadi itu sahaja video kita untuk kali ni, episod yang ke-9. Episod bersama pakcik lukisan. Siapa-siapa yang berminat untuk
menempah lukisan pemandangan, boleh contact nombor pakcik ni. Nanti saya letak nombor di description, okey? Tengoklah lukisan yang saya beli daripada Pakcik Mak Ribi ni. It's a wrap. Toot.